Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang minta jeruk campur satu bang. Jeruk campur satu Ha. Boleh bang. Ini dia jeruk campur. Mangga. Ya betul ni jeruk mangga. Ini? Ini asam Jawa. Asam Jawa, okey. Cukup. Alright. Dan ini nama dia setul. Betul, okey. Dan ini nama dia buah star. Sebelum abang tanya saya dah jawab dulu lah. Buah star Ha. Buah bintang. Ha. Ni? Yang ni nama dia cemai. Cemai, okey. Dan ada lagi satu sebenarnya. Dia Apa baby tu? anggur kecil-kecil. Tapi stok tak sampai lagi. Okey, So okey, insyaAllah nanti esok datang lagi lah. InsyaAllah, okey, boleh. Okey, jeruk kita ni tak kosong tau. Dia Ah. ada isi lah. Macam kan tak kosong lah. Dia Boleh letak pakai. kan warna pelawan juga bang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ni yang kuah famous ni. Masya Allah. Okay, lepas tu kita letakkan dia serbuk limau kasturi. Masya Allah. Pedas boleh bang? Boleh pedas. Mantap. Dia kena pedas bang. Betul. Baik bang. Okay, siap. Okey. Masya Allah. Terima kasih. Allah bagi sedap bang. Kat sini berapa ringgit bang? RM15 saja. RM15, okey. Ni colek 6 pelawan dah tu. Oh, benar insyaAllah. Satu Satu bang. Semua boleh Semua buah boleh. Boleh. Satu. Nak turun gaul kasih? Dah boleh bang. Baik. Yang bestnya kat sini, kita punya buah fresh tau. Hari-hari kita potong. Potong hari Betul bang. Macam Nampak. jeruk, Nampak cantik. kita tak pernah lama-lama bang. Dia 2 hari sekali kita tukar kan. Okay, dah terus bang. Ni semua buah-buah keras masam ni kan. Lebih kurang lah bang. Lepas tu kita campurkan dengan kuah dan pelawar. Dia daripada belakang kamera boleh bau. Belakang kamera dah bau Ha. Kalau depan kamera macam mana bang? Itu lah tu. Okey bang. Alright. Terima kasih. Okey siap bang. Masya Allah. Ha. Terima kasih banyak bang. Masih bang. Sekarang ni tepung dah buka hari-hari Ya bang, kita dah buka hari-hari dari pukul 5.30 petang sampai 11.30 malam. InsyaAllah. Okey, baik okey. Masih. Assalamualaikum. Salam bang.